Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melancarkan segala urusan kita. Pada bulan Ramadan yang istimewa ini, saya ingin berkongsi pengalaman saya melakukan ruqyah syar'iyah suatu ketika dahulu. Perawatan ruqyah syar'iyah hanya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu, semasa saya merawat orang mengguna ruqyah syar'iyah, saya hanya mengalunkan ayat-ayat ruqyah, iaitu ayat-ayat dari Al-Quran dan juga cara-cara yang telah diajar dalam Islam, seperti daun bidara dan sebagainya. Bagi sesiapa yang belum kenal saya, dahulu saya belajar ilmu kebatinan. Setelah itu, barulah saya berhijrah mempelajari dan mendalami ilmu agama Islam. Ini berdasarkan pengalaman benar saya semasa merawat meruqyah orang. Ambillah iktibar, ambillah pelajaran yang positif. Kisah pertama berlaku pada Februari 2015. Pada waktu itu, saya melakukan rawatan ruqyah syar'iyah di salah satu pusat rawatan di selatan tanah air lah, di dalam ofis dan juga di dalam dewan. Masa itu, saya baru saja habis belajar teori dan praktikal cara untuk merawat orang. Tapi kisah pertama ini, saya ingin berkongsi semasa kes pertama saya, iaitu di dalam ofis, dibimbing dan dipertonton oleh beberapa ustaz lah. Mereka ingin melihat dan menguji cara saya menghadapi pesakit, menyelesaikan masalah yang ada lah. Saya masih ingat pelbagai macam perasaan yang saya rasa waktu itu. Rasa gemuruh, rasa seram sejuk, rasa gairah pun ada. Tapi semestinya ada rasa macam gugup sedikit lah. Kes pertama yang harus saya hadapi adalah seorang wanita tua dalam 60-an tahun. Saya gunakan nama samaran Makcik Salmah. Makcik Salmah ini dia telah pergi ke Tanah Suci Mekah beberapa kali. Dia telah menunaikan ibadah haji dan juga umrah lah beberapa kali lah. Pada waktu itu, saya agak terkejut. Kenapa seseorang yang telah pergi ke Tanah Suci banyak kali datang ke pusat rawatan Islam? Saya sangka baiklah. Oh, mungkin dia perlukan pertolongan je. Dan seperti biasa, pesakit harus tunggu giliran masing-masing. Kadang ke ustaz saya, kadang ke kawan saya, barulah ke saya. Semasa Makcik Salma berada di depan saya pun bertanyalah, "Assalamualaikum Makcik Salma, daripada mana?" Makcik Salma pun berkata, "Oh, dia daripada selatan tanah air juga." Dia pun bermula bercerita masalah yang dialami. Makcik Salma kata dahulu dia bukan seorang yang baik. Dia pernah pergi ke beberapa bomo untuk meminta perlindungan. Saya pun tanyalah, perlindungan apa yang cik inginkan? Makcik Salma pun berkata, oh, minta perlindungan diri. Dia tidak mahu orang-orang jahat ni mencuri barang kemas dia, mencuri kebun dia. Sebab itu dia ingin perlindungan diri. Makcik Salmah datang dengan beberapa orang anak dia. Dan anak dia duduk di sebelah Makcik Salmah. Selepas dengar kisahnya Makcik Salmah, cara Makcik Salmah berbahasa itu, kita boleh melihatlah yang dia kesal dengan perbuatan dia dahulu. Dia hampir saja nangis. Pada waktu itu, dalam firasat hati saya sangka baik. Tapi seperti rasa tak sedap, seperti ada sesuatu yang tidak elok. Saya tanyalah, "Makcik, bila pergi ke bomo dahulu, ada tak dia memberi sesuatu?" Makcik Salma ini seakan-akan mau bagi tahu, tapi malu. Seperti mau berkata yang benar, tapi tak jadi, malu. Dia seperti itu. Di sinilah kita sebagai perawat, kita harus pandai dalam mengendalikan setiap keadaan. Bila saya lihat Makcik Salma seolah-olahnya malu, saya tahu bahawa ada beberapa perkara yang dia tidak memberitahu anak dia. Jadi saya bertanya kepada Makcik Salma, "Makcik Salma nak ke bercakap dengan saya secara empat mata?" Maknanya tidak ada anak dia. Dan Makcik Salma angguk lah. Dan saya suruh anak dia pergi ke bahagian belakang. Masih di situ, tapi di bahagian belakang. Tidak boleh dengar perbualan kita lah. Ustaz yang sedang memerhatikan saya ada di sebelah. Dia kan sedang menguji saya kan.
Dia konon-konon seperti sibuk menulis, tapi dia mendengarlah perbualan kita. Dan ternyata ada sesuatu yang Makcik Salma ini sembunyikan dan tidak bagi tahu anak-anak dia. Bila Makcik Salma pergi jumpa Bomoh pada tahun 1970-an, Bomoh itu ada memberi satu tangkal. Tangkal untuk Makcik Salma pakailah. Dan sejak tahun 1970-an tu sampai sekarang, waktu itu 2015, Makcik Salma tidak pernah buka pun tangkal itu. Saya pun hairan. Saya tanyalah, Makcik Salma kan dah bertaubat. Kalau Makcik Salma sudah bertaubat, kenapa tidak mau buka tangkal tu? Kan tangkal itu kan seperti wafa. Memang salah dalam agama kita Islam. Makcik Salma pun tunduk malu. Pada waktu itu, ustaz saya di sebelah batuk sedikit. Saya fahamlah maksud dia. Untuk berlembut lagi dengan orang tua, saya pun tanyalah, baiklah Makcik Salma, boleh saya tahu kenapa? Jangan risau, saya tidak akan mengaibkan atau memberitahu sesiapa. Makcik Salma pun berkata, sewaktu dia terima tangkal itu daripada Bomoh ilmu hitam itu, Bomoh itu berkata, jika kau Salma ingin tangkal ini melindungi kau Salma harus sentiasa memakai tangkal ini di leher kau. Dan kau hanya mampu buka bila ada dengan aku. Sekiranya kau langgar janji sumpah ini Salma, bila kau buka saja tangkal itu, pasti kau akan mati. Itu katanya Bomoh ilmu hitam itu. Makcik Salma pada waktu itu dah mula takut. Saya pun bertanya kepada Makcik Salma. Jadi bila Makcik Salma ni pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dengan umrah, Makcik Salma pakailah. Dia angguk dan dia tunduk malulah. Ya, kata dia. Dan saya tanya lagi, bila melakukan solat 5 waktu pun pakai juga? Dan makcik itu pun berkata, ya. Lepas itu, dia pelan-pelan dia selakkan bahagian tudung tu, tapi tak nampak kulit lah. Nampak baju. Dia selakkan tudung tu dan dia tunjuk tangkal itu. Tangkal dia seperti kain hitam, dan dalam kain hitam itu ada jahitan tau. Dalam jahitan itu seperti ada sesuatu. Dan Makcik Salma pun minta tolong saya pada waktu tu. Dia panggil ustaz. Boleh tak tolong saya? Saya dah tak nak lagi simpan barang-barang yang salah dalam Islam ni. Saya betul-betul nak bertaubat dan saya tidak mahu anak cucu saya tahu mengenai tangkal ini. Dan saya pun berkata, okey tak apa. Saya mulakan dengan membaca ayat ruqyah daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Makcik Salma takut yang dia akan meracau, dia akan dirasuk. Saya kata okey macam gini. Semasa saya membaca ayat ruqyah, Makcik Salma berdoa kepada Allah supaya dapat tahan dan tidak dirasuk, tidak diracau. Jika Allah membantu, insya-Allah Makcik Salma masih ada kesadaran, tidak akan dirasuk, tidak akan meracau. Minta kepada Allah. Okey? Saya berkata seperti itu dan dia setujulah. Alhamdulillah, selepas saya membaca daripada Al-Fatihah sampai habis An-Nas, ayat-ayat ruqyah, alhamdulillah dia tidak meracau lah. Dia tidak dirasuk, cuma ada sedikit gerakan-gerakan di bahagian mata tergebil dengan tangan sedikit. Di bahagian badan dia sedikit lah. Pada waktu itu, saya pun bertanya, Makcik Salma, boleh kita buka tangkal tu? Dia pun macam nak tak nak juga. Tapi alhamdulillah ustaz saya pun berkata, makcik, perkara yang makcik buat ini adalah syirik. Makcik lebih takut dengan tangkal itu, tapi makcik tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makcik yakin tangkal itu yang boleh mematikan makcik, tetapi makcik tidak yakin bahawa ajal maut itu berada di tangan Allah, bukan di tangan tangkal tu. Baru lepas ustaz saya berkata seperti itu, barulah makcik itu sedia untuk bekerjasama, berani sedikit. Baru dalam keadaan tu saya belajar daripada ustaz saya yang ada waktunya kita boleh berlembut dan ada waktunya kita harus tegas. Inilah di mana sesi ingin membuka tangkal itu daripada Makcik Salma. Kita panggillah ada perawat wanita untuk bantu ya. Kita sekadar pantau saja, kadang kita lelaki kan. Semestinya lah saya pakai glove lah. Tapi jika ada perawat wanita, kita minta tolong perawat wanita untuk buka lah. Saya kata kepada makcik tu lah, sedia cik, sedia. Sambil tu saya cakap dengan makcik, makcik baca ayat Al-Quran, apa-apa yang makcik ingat, tak apa. Al-Ikhlas pun tak apa. Al-Fatihah pun boleh. Yakin kepada Allah, minta tolong kepada Allah untuk lindungi makcik dan insya-Allah makcik tidak akan meninggal dunia. Dan saya pun membaca ayat ruqyah, ustaz saya pun membantulah.
Pelan-pelan perawat wanita itu, kawan saya tu, pelan-pelan buka. Makcik Salma dah menggigil. Dah menggigil ketakutan. Dan pelan-pelan buka. Pak, buka. Dia kasih saya. Perawat wanita tu kasih saya lah tangkal tu. Ada di tangan saya. Makcik Salma tutup mata dia. Dia pun tak perasan bila tangkal itu buka. Dia dah tutup mata dia gini. Lepas tu saya cakap lah, makcik, buka mata cik. Bila makcik Salma buka mata, nampak tangkal tu ada di tangan saya. Dan dia kata, tangkal tu dah buka. Dia cek diri dia. Okey je. Tak ada apa-apa je. Masih hidup? Saya tanya lagi. Cik ni sekarang masih hidup atau dah meninggal? Makcik Salma pun berkata, saya masih hidup ni. Daripada takut-takut tadi, dia terus jadi marah. Makcik Salma jadi marah sangat. Dia pun berkata, dia pun berkata, celaka punya bomoh. Pada waktu itu, alhamdulillah, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala makin tinggi lah, kerana dia sudah betul-betul marah dengan bomoh tu. Makcik Salma pun berkata, aku pakai ni dah berpuluh-puluh tahun. Rupanya tak ada apa-apa pun. Kau tipu aku, bomoh. Saya pun berkata dah, alhamdulillah, cik jangan marah. Cik harus sabar. Dan jom kita tengok apa ada di dalam. Dan bila kita buka, saya menggunakan gunting lah. Semestinya lah bila kita ingin membuka, kita harus membaca ayat Quran di mulut dan di hati. Minta perlindungan daripada Allah. Kita jangan lalai. Kita buka. Dan nak tahu apa yang ada di dalam tu. Terjumpa ada beberapa tulang haiwan. Ada tisu darah dan ada rambut disimpul. Makcik Salma bila tengok kat dalam tu, dia lagi marah. Oh, aku pakai benda ni semasa solat 5 waktu. Aku pakai benda ni masa pergi umrah, pergi haji. Dia sekali lagi maki bomoh ilmu hitam tu lah. Gitu. Dan ustaz saya pun pesan lah, okay Is, kita musnahkan. Dan saya musnahkan dengan cara-cara Islam lah. Kita membaca ayat Quran dan musnahkanlah energi negatif itu dan kita buang. Sebelum itu Makcik Salma ada katakan yang dia kadang-kadang sakit bahu, sakit kepala. Selepas kejadian itu, alhamdulillah Makcik Salma lebih sihat. Dan Makcik Salma sendiri mempelajari ayat-ayat ruqyah untuk meruqyah diri dan keluarga. Selepas semua habis, baru kita panggil semula anak-anaknya Makcik Salma. Makcik Salma minta kepada saya dengan ustaz dan perawat wanita tu untuk jangan bagi tahu ahli keluarga dia, dan saya tidak memberitahulah. Saya pun tidak mengaibkan kerana ini nama samaran Makcik Salma. Dan ini telah terjadi pada tahun 2015 lah. Selepas kejadian itu, Makcik Salma berterima kasih kepada saya, tapi saya berkatalah terima kasih kepada Allah lah. Saya hanya perantara saja. Saya hanya berdoa. Yang memberi kesembuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saya. Lepas itu Makcik Salma pun pulanglah dengan anak-anak dia dengan senyuman yang memancar. Saya pun hapuskan wafak tu dan saya buanglah. Alhamdulillah pada waktu itu habis je sesi saya tu, ustaz saya pun ada memberitahulah, alhamdulillah. Good. Saya pun terima kasih, alhamdulillah kan. Tapi harus jaga penyakit ain. Subhanallah. Masya-Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah lah. Itulah salah satu kes pertama, atau kes pertama lah saya hadapi semasa saya mula merawat orang menggunakan ruqyah syariah. Saya ni bila mempelajari sesuatu, saya akan tidak campur adukkan. Walaupun saya pernah membelajar rawatan dengan cara berbeza, iaitu cara tradisional dengan cara batin dulu, saya tidak akan bercampur adukkan dulu dengan semasa saya sekarang. Jika saya berguru dengan seorang ustaz yang mengajar ruqyah syariah, saya hanya akan mengikut apa yang diajar pada waktu tu. Kalau menggunakan ayat Al-Quran, ayat ruqyah, saya akan menggunakan ayat ruqyah. Daun bidara, minyak atar kasturi, saya akan menggunakan cara yang diajar oleh guru, ustaz pada waktu tu. Itulah tanda kita beradab sebagai seorang anak murid ya. Jadi macam mana salah satu pengalaman saya meruqyah orang dengan menggunakan rawatan ruqyah syariah. Bukan ruqyah syariah, ruqyah syariah. Okey. Alhamdulillah lepas kejadian itu saya pun dapat pengalaman
Seperti contoh, Ustaz ada pesan kepada saya, ada waktunya awak boleh berlembut, tapi ada waktunya awak harus tegas sedikit. Dan saya pun macam, baiklah Ustaz. Ini pengalaman saya semasa orang tu belum dirasuk, belum meracau. Kalau nak tahu pengalaman saya merawat orang yang dirasuk, ada juga saya merawat orang di dewan, dewan besar. Nak tahu lebih lanjut, tunggulah di video seterusnya, di episod special bulan Ramadan. Saya menceritakan pengalaman saya meruqyah orang dengan cara ruqyah syar'iyah. Okey? Itu saja daripada saya. Selamat berpuasa semua. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Itu saja daripada saya, Brother Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.